Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar di SMK Tatau. Okay. So tutorial saya pada kali ini adalah untuk menerangkan secara step by step iaitu penebusan voucher buku Madani bagi tahun 2026. So untuk nak masuk kepada Book Capital untuk penebusan tersebut, semua pelajar hendaklah mempunyai akaun MOE yang aktif berserta dengan password. So kalau pelajar tak ada lagi, tak ingat password ataupun tak ingat lagi you punya email, boleh PM saya, Cikgu Ridwan, secara personal. So kalau semua dah ready, kita pergi kepada Google Search dan type perkataan Dilema 3.0. Ya, ini adalah paparan baharu yang menggantikan Dilema 2.0. So tekan sahaja link yang paling atas sekali. Dan ini adalah merupakan paparan Dilema yang baharu, sangat cantik dan interaktif. So pergi dekat sebelah kanan atas, log masuk ke Dilema. So kamu follow sahaja apa yang diminta oleh Google untuk sign in. So dan ini adalah merupakan email pelajar saya. So go sahaja, continue. Dan ini adalah paparan dia yang baharu, cantik, interaktif dan sangat menarik. So semua pelajar boleh akses apa-apa sahaja aplikasi yang ada di dalam Dilema 3.0 ini, iaitu daripada penggunaan AI tools yang free, ada banyak, kepadalah aplikasi Google yang kamu boleh guna untuk PDP, dan aplikasi Microsoft dan banyak lagi. So pada kali ini adalah penebusan voucher buku. Pelajar semua boleh tekan aktiviti murid ini. Klik sahaja dan keluarlah 5 paparan ikon dekat sini. So kita akan tebus voucher buku Madani 2026 melalui Book Capital. Tekan dan ini adalah paparan dia. So tekan sahaja tebus voucher dan follow sahaja yang diminta oleh Google. So sign in, tekan you punya email, lepas tu continue, dan ini adalah merupakan paparan Book Capital. Kalau kamu berjaya layak untuk mendapat voucher buku 100, maka information seperti yang kamu lihat ini akan keluar. So kamu tekan OK sahaja. Seterusnya untuk tahun 2026 ini, voucher buku awak kena pilih satu judul khas voucher buku Madani 2026. Okey, tanpa membuang masa, saya nak pilih satu buku khas Madani ini. Wajiblah dipilih mana-mana sahaja yang kamu suka. Boleh sahaja tekan view all dan pilihlah mana-mana buku yang kamu suka, yang kamu nak baca dan menarik. So saya nak pilih AI in Our Lives. So tekan, harga dia RM22. Tekan add to chart dan akan keluar warna hijau sebelah kanan atas ni. Dan seterusnya kembali kepada home. Boleh pilih kategori buku mana yang kamu nak. Alright, latest book, bestseller. Explore Book City ini adalah pergi kepada Martian Market, dan kamu akan boleh pilih mana-mana buku daripada company-company yang telah berdaftar dengan Book Capital ini. Okey, so bolehlah pilih. So saya pergi kepada home, saya scroll dekat bawah, saya pilihlah mana yang saya suka dan saya nak pilih satu, iaitu Renungan Korgon. Ini adalah buku Tommy. So saya tekan RM16. Saya tekan add to chart dan keluarlah warna hijau dekat sebelah kanan atas ini. So setelah kamu puas hati membeli buku dan sebagainya, kamu akan tengok nak check out. Kamu akan tengok dekat atas ini sebelah kanan yang ada troli dan nombor ini. So ini adalah jumlah buku yang kamu beli. So kamu tekan sahaja dan ini adalah senarai buku kamu, dan saya beli sebanyak RM38. Saya view chart dan senarai dia. Kalau semua dah setuju, terbaik. So pergi kepada check out dan kamu tekan sahaja yes, use voucher yang warna hijau ini. Dan ini pemilihan alamat. Kamu boleh menggunakan alamat sekolah ataupun boleh menggunakan alamat rumah kamu sendiri. Alright, so sudah pilih alamat, so deliver to this address. Tekan yang warna merah ini dan tekan lagi yes, use voucher. Seterusnya dia akan minta kamu memilih shipping courier. Membandingkan saya memilih dua jenis
tempat yang berbeza. So saya akan memilih dua career service yang berbeza. So tekan sahaja ke choose career service dan pilihlah yang paling murah, iaitu pos laju. Untuk buku yang kedua sama juga saya pilih pos laju, dan jumlah sekarang saya ada RM65.56, kurang daripada 100, betul. So saya check out terus, dan jangan lupa use book voucher. Tekan dekat sini, pilih tekan link yang berwarna biru ini, voucher buku Mandani, dan proceed with payment. Okay, setelah proceed with payment, you baca I understand and would like to proceed with payment yang warna hijau. You tekan sahaja dan you tekan perkataan pay now. Okay, you tekan perkataan pay now. Okay, sekarang saya tak boleh tekan pay now sebab saya menggunakan akaun pelajar. So selepas you tekan pay now, pembelian buku kamu sudah berjaya. Okay, so apa-apa masalah boleh PM saya secara personal, dan saya harap semua pelajar boleh tebus voucher buku dalam masa 1 minggu ini. Alright, itu sahaja. Sekian, terima kasih.